Ramai tak tahu apa itu TVET. Apa yang mereka belajar? Mudah dapat kerja ke kalau lepas habis belajar program TVET? Tetapi mereka tak nampak apa yang sebenarnya berlaku di sebalik pembelajaran TVET, aliran kemahiran hari ini. Ramai ibu bapa takut nak hantar anak ke aliran kemahiran sebab risau tiada hala tuju. TVET sekarang dah menjadi pilihan utama, terutama pelajar untuk lanjutkan pelajaran. Sebab itu, di Funnel Evo College, sebuah kolej TVET yang fokus kepada industri digital dan AI, pelajar dari kolej ini bukan sekadar belajar dalam kelas. Mereka turun ke industri, berjumpa dengan founder dan usahawan di luar sana, memahami cabaran sebenar sesebuah bisnes berjalan, dan menggunakan kemahiran ini, mereka akan menghasilkan penyelesaian yang memberi nilai kepada usahawan di luar sana. Salah satunya adalah mereka sedang menjalankan projek dokumentari bersama usahawan bagi memahami bagaimana pelanggan mencari, menemui dan memilih sesebuah produk atau perkhidmatan. Kerana kami faham, TVET bukan sekadar melahirkan graduan. TVET melahirkan individu yang mampu menyelesaikan masalah sebenar industri. Sebab itulah, TVET bukan pilihan terakhir, tetapi pilihan yang membina pengalaman, kemahiran dan juga impak terutama kepada ekonomi negara. So kepada anda, terutamanya founder dan juga kepada mereka yang dalam industri TVET, inilah kemahiran sebenar untuk kami explore kepada pelajar, terutamanya dalam industri, dalam perniagaan. So kepada anda, jika anda berminat nak tahu tentang program-program TVET, jangan lupa follow saya, komen dekat ruangan komen apa yang anda nak tahu tentang TVET.